Macam mana boleh ada simpanan lebih 10 gram dalam tempoh setahun? Dekat Pabligo sebenarnya kita boleh menabung emas. Kita boleh menabung sama macam kita simpan duit dalam bank. Kalau biasa simpan RM500 setiap bulan, dekat dalam akaun emas Pabligo ni pun kita boleh simpan RM500, RM300. Malah ada seredah RM100 pun boleh buat simpanan emas. Setiap duit yang kita simpan dalam akaun emas ni dia akan bertukar jadi gram. Jadi inilah hasil simpanan tu. Bila gram emas dah terkumpul banyak, kita boleh keluarkan emas tersebut jadi emas fizikal simpan sendiri dekat tangan. Yang dalam akaun ni emas fizikal juga, tetapi Pabligo yang bantu simpankan. Itulah keajaiban bila kita mula simpan emas. Dalam tempoh setahun kita boleh simpan lebih 10 gram. Dengan harga emas semasa hari ini, 1 gram bersamaan dengan RM700, 700 lebih. Maksudnya 10 gram bersamaan dengan RM7,000. Tempoh setahun boleh ada tabungan sebanyak RM7,000. Itulah beza bila kita simpan emas dengan simpan duit. Simpan duit bila ada banyak nak belanja banyak. Bila ada sikit pun nak belanja banyak. Berbeza dengan kita simpan emas. Bila duit dah tukar jadi emas, insya-Allah selamat daripada kebocoran simpanan. Nak mula belajar menabung emas di Pabligo, boleh klik butang sign up di profil ataupun link di bio untuk saya bantu sebaiknya.